kita nak buat pencuk guys. So timun ni potong macam ni je. Kalau dia punya tengah biji ni terlalu banyak, kita boleh buang lah. Tak terlalu tebal, tak terlalu nipis. Agak-agak. So kita buat cukupkan dulu. Nanas pun sama. Kita buat dia macam ni. Dia senang Ni untuk makan sendirilah potongannya. Nanas yang kecil, kita boleh je habiskan. Kita buat sampai habis. Kemudian bawang merah ni kita hiris. Kemudian hirisan lada hijau dan juga lada merah. Okay, kita taburkan gula dan juga sedikit garam. Sikit je. Okay, kita seimbangkan rasa. Ya. Dia gaul Kita simpan dalam peti kejap biar air dia keluar. Kemudian kita boleh makan lah. Dah siap dah tuang pencuk nanas timun kita ni. Dah siap.